Harga minyak RM2.05 itu harga palsu. Harga sebenar patutnya RM3.50. Tapi bila subsidi nak ditarik, kenapa bukan menteri yang rasa dulu? Minyak RON95 yang kita isi hari-hari sekarang berharga RM2.05 seliter. Tapi kau tahu tak harga sebenar dia? Kalau ikutkan pasaran global, patutnya dalam RM3.20 ke RM3.50 seliter. Maksudnya setiap kali kau isi full tank, kerajaan sebenarnya top up dalam RM30 ke RM40 untuk kau. Tapi sekarang kerajaan dah umum yang subsidi ini akan mula ditarik secara berperingkat hujung 2025. Proses ini dinamakan rasionalisasi subsidi. Soalan dia, adakah ini satu langkah ekonomi yang bijak atau sebenarnya satu tekanan baru yang akan jatuh atas bahu rakyat? Sekarang ni kerajaan belanja lebih 14 bilion ringgit setahun untuk kekalkan subsidi RON95. Untuk perspektif, ini sama nilai dengan 2 kali ganda bajet pembangunan Kementerian Kesihatan. Setiap bulan 1.2 bilion ringgit duit rakyat dibelanjakan untuk pastikan kita bayar harga minyak petrol yang murah. Tapi ikut data yang dikongsikan oleh Menteri Kewangan 2, lebih 53% daripada subsidi ini sebenarnya dinikmati oleh golongan T20 dan syarikat besar. Orang yang guna kereta mewah, kerap isi minyak dan bukan pun kategori rakyat yang susah. Jadi kerajaan rasa tak adil untuk terus bagi subsidi kepada semua orang. Sebab tu mereka cadang untuk buat subsidi bersasar. Bukan hanya B40 tapi sebahagian M40 yang akan terus mendapatkan subsidi. Yang lain akan bayar ikut harga pasaran sebenar. Secara logik ekonomi, langkah ini memang masuk akal. Duit negara tak patut dibakar untuk bantu golongan kaya. Tapi dari sudut kesan kepada rakyat biasa, benda ni bukan kecil. Bila subsidi ditarik balik, bukan minyak je tau yang akan naik. So harga barang harian pun akan melambung. Tengok je masa harga diesel diselaraskan Jun lepas. Inflasi naik ke 2.7%. Harga ayam pun naik 8%. Harga sayur naik 6%. So bila kos logistik meningkat, semua benda ni dari nasi lemak sampai ke tambang Grab akan jadi lebih mahal. Dan kita kena ingat pelaksanaan sistem ini sangat bergantung kepada ketepatan data. So kerajaan cadang nak guna data LHDN, JPJ dan IKASIH untuk tentukan siapa layak subsidi dan siapa yang tak layak. Tapi sistem kita pernah bocor banyak kali. Ramai rakyat yang kerja sendiri sebenarnya. Ada yang rider, peniaga kecil, tak ada slip gaji tetap, ada yang layak tapi tercicir. Ada pula yang pandai adjust gaji atas kertas. Terus dapat subsidi walaupun dia tak layak. Kalau kerajaan silap baca data, yang susah akan makin tertindas. Sekarang kita banding dengan negara jiran. Indonesia masa tarik subsidi petrol pada tahun 2022, terus salurkan balik dana subsidi itu kepada 20 juta rakyat miskin melalui program bantuan langsung tunai ataupun BLT. Thailand pula, subsidi diesel hanya kepada golongan berpendapatan rendah dan pemandu teksi. Malaysia setakat ni belum nampak pelan papasan yang jelas. Tak ada jaminan bantuan tunai, tak ada penambahbaikan sistem pengangkutan awam secara besar-besaran dan tak ada pelan peralihan yang meyakinkan. Aku tak tolak idea subsidi bersasar. Aku faham